Jatuh hati pada Black Code adalah dia bagi trust untuk kita bangun, untuk kita buat sesuatu yang kita mungkin rasa tak boleh. Baik, kita datang sini sebab ada planning sesuatu yang lagi besar untuk tahun depan. So kita nak set the game, set the team yang lebih proper supaya kita boleh achieve benda yang impossible tahun depan bersama dengan Black Code. InsyaAllah. Saya punya trust, vision tu akan dapat dengan adanya Black Code. The first, sebelum kita pergi kepada knowledge, the Black Code dia pump kepada spirit untuk kita run apa benda yang kita plan. Ilmu tak pernah habis, semakin kita membesar, makin bahaya untuk kita tergelincir, kita datang lagi dan lagi sehingga kita somebody, insyaAllah. Hari pertama datang amazing. Kita daripada ada apa-apa betul berubah. Kita buka brand terus, anjakkan paradigma di Black Code. Itu baru first attempt. Tak ada team, ada apa. Sekarang dah ada team, dah ada tak cawangan daripada tak ada apa. Dan kita nak scale lagi kepada game mana kita nak cover Malaysia. Di sini tempatnya bermula, insyaAllah. Dalam perniagaan, priceless adalah time. Kita membeli time, membeli experience dengan orang-orang yang begini, it's the best. Untuk siapa-siapa di luar sana yang mencari sesuatu yang real, reality, live, sini tempatnya, insyaAllah. Tuan Jeremy street person, corporate punya person, so dia boleh match dalam situasi yang pelbagai. Dia tengok saya dalam keadaan yang macam mana, dia boleh masuk. Keadaan tim saya yang macam mana, dia boleh masuk. Beliau satu figura yang fleksibel untuk memahami penyampaian yang paling bersesuaian dengan individu tu, company tu yang terbaik. Dari bawah gua panjat, bawa prinsip dan niat. Tak tunggu pula jatuh, gua kejar cahaya hikmat. Bos, bukan sekadar nama, kami meja strategi gua tajam. Potong ragu, potong dusta. Black Code.